Dialah yang terpaling roti john dalam JB. Resepi datang dari Negeri Sembilan tau. Dari angsana sebelah kanan, korang terus je. Dekat roundabout ni, korang ambil pukul 2. Selang satu traffic light ni korang belok kiri. Susun ni ambil kiri and kiri lagi. Sempang Mr. DIY ni korang masuk. Inilah dia roti john yang datang dari Negeri Sembilan. Dia tak sama dengan yang Johor punya tau. Yang kita orang pegang ni roti john kulit ayam crispy sos cheesy dengan isi yang meriah, sos yang premium bergabung masuk dalam mulut. Yang penting tak payah nak tunggu bulan puasa. Yang ni pula dia orang punya burger ayam crispy double cheese sebesar muka korang weh. Bukan takat tu je, dia orang ada pelbagai jenis makanan gorengan. Mi sizzling ada, yang ni kambing sizzling. Dari makanan ringan sampailah yang separa ringan macam ni pun ada. Jadi jangan bagi alasan korang tak tahu nak makan apa. Korang cari je roti john Damansara Alif. Ada beza tak roti john Johor dengan tempat lain? Cuba komen tengok.